Tindak tanduk kerajaan mencetuskan paradoks kerana ada epilog kronisme. Tata kelola ni setuju tak Larut bahawa bulan tahun depan Tambun akan menghadapi kes survey dengan isu alter? Bersetuju tak Tambun untuk Tambun berehat seketika sementara menunggu kes tersebut selesai, kerana ini akan tidak mewujudkan dua derajat dari penghakiman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam laporan panas daripada Dewan Rakyat. Ya, hari ini hari pertama selepas pembentangan belanjawan oleh Menteri Kewangan PMX kita Jumaat lalu. Dan hari ini, ya, banyak perbahasan mengenai perbelanjaan, bajet, juga mengenai beberapa rang undang-undang yang masih dalam proses perbahasan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan hadiahkan super thank untuk channel HRC. Untuk video kali ini, saya kongsikan perbahasan oleh Ketua Pembangkang bahawa Yang Berhormat Ketua Pembangkang diperuntukkan selama 90 minit. Ya, 90 minit diberi peluang untuk berbahas agak-agak apa yang beliau bahaskan. Apapun, jom kita dengar perbahasan oleh Hamzah Zainuddin ini. Yang menariknya, banyak diselami dengan ayat-ayat Al-Quran, cerita-cerita Nabi, sejarah-sejarah sahabat Nabi, untuk nak membandingkan kerajaan Anwar Ibrahim ini yang dikatakan gagal segagal-gagalnya. Saya memulakan perbahasan ini dengan mengajak Yang Berhormat seluruh rakyat Malaysia menghayati ungkapan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebaik saja 26 dengan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Isra. Nah, orang yang terbaik. Jika aku mentaati Allah, maka taatilah aku. Sebaliknya, jika sekiranya aku derhaka, maka tiadalah ketaatan bagimu. Wow. Yang Amat Berhormat Tambun membuka pembentangan belanjawan 22-26 dengan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Isra sebagai pedoman untuk kita semua, khususnya buat mereka yang ditampuk kuasa. Walau bagaimanapun dalam konteks kepimpinan, apa yang dijanjikan wajib ditunaikan. Ya, setuju. Kita tidak mahu terjadi seperti ditegur Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara. Ayat 226 yang mahfumnya berbunyi, dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Dalam surah Asy-Syu'ara ini, Allah juga memperingatkan kita agar menentang kezaliman seperti kisah Nabi Musa alaihissalam menentang Firaun. Maka mengambil ibarah daripada surah Asy-Syu'ara dan sifat Khalifah Abu Bakar, saya selaku Ketua Pembangkang dan rakan-rakan dalam keluarga besar Perikatan Nasional akan terus menjadi suara kepada rakyat, menyemak tiap butiran belanjawan, baguslah, menegur without fear and favor, ya, demi memastikan kepentingan agama, bangsa dan negara. Membahas kepada fakta dan kebenaran. Jangan duk silok sana celok sini ya. Kepentingan politik hampa. Dewan agak kosong terutamanya di sebelah pihak kerajaan, di sebelah kiri tu. Tak ada siapa nak minat dengar. Tak tahulah. Kita tengok selepas ini apa respon PMX kita susulan pelbagai dakwaan yang dibawa oleh Ketua Pembangkang ini. Teruskan tata kelola terbaik sebagai tekad pertama belanjawan 2026. Dan kami alu-alukan kerana inilah jua hasrat Perikatan Nasional yang ingin melihat
accountability, kecekapan dan ketelusan dalam sesebuah kerajaan. Namun, ketika lidah menuturkan tata kelola terbaik, tindak tanduk kerajaan mencetuskan paradoks kerana ada epilog kronisme yang telah menjadi rahsia terbuka hari ini yang tidak boleh lagi ditutup dengan daun nyiru. Yang menariknya, kita lihat perbahasan menggunakan teks, baca word by word. Mana ada kelas, Pak Hamzah? Hingga kan pemimpin dalam kerajaan sendiri. Contohnya yang Muhammad Pandan. Mempersoalkan kewujudan watak ala-ala Rasputin dalam koridor kuasa kerajaan Madani yang menjadi kaya sekelip mata sehingga diangkat sebagai ikon anak muda. Dakwaan serius yang perlu dijawab dan ditangani oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Beliau perlu juga mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Ya. Beliau mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Kau tak tengok weh, berapa banyak kes rasuah yang dibongkar. Highway Mac. Dan aim melambak kes-kes jerung ini. Banyak lagi duk kata Anwar Ibrahim tak sungguh-sungguh mengenai rasuah ni. Tapi dalam skandal video rasuah yang sekarang ini berleluasa disebarkan di seluruh negara, terutamanya di Sabah, hanya 2 adun sahaja yang didakwa. Mana dia yang 6 lagi? Sabar, masih lagi dalam siasatan weh. Jika tata kelola terbaik diangkat sebagai tekad, mengapa ada 2 layanan yang berbeza? Larut. Ini agak menarik celahan oleh ahli Parlimen Hulu Terengganu yang meminta supaya Perdana Menteri kita berehat sebentar kerana katanya ada kes saman sibel oleh Yusof Router. Hang pi suruh Presiden hampa tu. Muhyiddin Yassin, berhenti dulu. Duk cerita video. Suruh dia berehat juga. Jangan datang Parlimen. Wah. Saya tertarik dengan tata kelola ni. Dan banyak menjadi tata kelau, bukan tata kelola. Cuma bila berkaitan tata kelola ni, setuju tak Larut bahawa bulan tahun depan Tambun akan menghadapi kes survey dengan isu Otter? Bersetuju tak Tambun untuk Tambun berehat seketika sementara menunggu kes tersebut selesai? Kerana ini akan tidak mewujudkan 2 darjat dari segi penghakiman. Menyatakan bahawasanya Hulu Terengganu itu badut. Saya ulang apa yang saya kata. Saya kata kenapa Hulu Terengganu suka buat badut dalam Dewan? Itulah. Kenapa dia suka buat badut? Tiap kali mencelah macam lawak je. Dan kita tahu, aku nak cerita saman sibel. Anwar Ibrahim saman Sanusi. Ya, saman fitnah. Kenapa Sanusi tak letak jawatan? Masih lagi duk jadi MB Kedah. Ini saman sibel. Okey. Bukan saman jenayah. Bukan dakwaan jenayah. Apa kejadah? Kalau ini yang dibangkitkan sebagai contoh, saya nak bagi contoh lah. Saya teringat akan kisah Saidina Ali Abu Talib radhiyallahu. Kisahnya mengenai beliau dan seorang lelaki Yahudi. Saidina Ali ketika itu hilang dalam peperangan, contohnya hilang baju besi beliau. Kes ini dibicarakan di depan seorang hakim. Walaupun beliau seorang khalifah, tidak ada layanan istimewa yang sebenarnya diberikan kepada Saidina Ali. Akhirnya dalam kes tersebut, hakim telah memutuskan bahawa Yahudi itu yang menang. Okey. Pengejaran daripada kes ini adalah hakim itu memang bertanggungjawab
dan beliau sedar akan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada beliau, yang dipikul, maka akhirnya Saidina Ali menerima tanpa meminta imuniti ke. Anwar Ibrahim 2 kali masuk penjara. Hampa tengok apa yang jadi ya. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Najib Razak. 13 orang hakim dah bagi hukuman. Hampa masih lagi duk kata Najib ini dakwaan terpilih, tidak bersalah. Ya, dalam kes ni hampa samakan dengan cerita ni apa sahabat Nabi ni. Tapi bila melibatkan hampa, lain pula ceritanya. Tangguh ke? Beri apa-apa? Tidak. Dan beliau menerima keputusan tersebut dengan rela hati. Sehingga kan Muhyiddin pun minta kes dia digugurkan. Jangan main kenapa tak nak ikut mahkamah saja? Sama je lah. Hamzah. Akhirnya Yahudi tersebut telah pun memeluk Islam. Itu yang sebenarnya berlaku ketika itu. Dan kalau diberikan contoh yang dibangkitkan oleh Ulu Terengganu tadi, saya memohon supaya tidak ada immunity, teruskan Yang Amat Berhormat Tambun pergi dan terus menghadapi kes tersebut di mahkamah. Dalam sistem perundangan kita, ya ada due process. Ya, kita tengok hampa tu bukanlah sebenar-benarnya nak cari keadilan. Ini adalah cerita tamak kuasa mempergunakan seseorang untuk menjatuhkan seseorang seperti Anwar Ibrahim. Ya, hampa ingin kembali berkuasa. So, cerita pasal Yusof Rota ini hanyalah sebagai alat untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tak payah duk cerita isu-isu keadilan, kebenaran. Kita dah muak dah. Anwar Ibrahim pun dah muak dah berhadapan turun naik mahkamah sepanjang 30 tahun yang lalu. Sudahlah. Tak payah duk cerita benda-benda ni Yang Amat Berhormat Tambun mahukan sesuatu yang begitu baik, yang dikatakan, yang dituturkan dalam ucapan belanjawan. Tapi yang kita lihat seperti yang dikatakan oleh Beluran, Yang Berhormat Beluran, bahawa nampak, rakyat nampak yang video keluar banyak, yang dituduh hanya dua. Apakah tuduh hanya dua? Apakah kerana dia berdua itu ikan bilis, yang lain-lain itu mempunyai kedudukan dalam kerajaan Sabah? Ini menunjukkan betullah pendakwaan terpilih berlaku dalam negara ini. Inilah yang ditentang oleh rakyat seluruhnya, dalam negara kita ini. So, adakah kamu, Hamzah, mendakwa bahawa ada keterlibatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam inilah proses siasatan, pendakwaan dan kehakiman negara? Adakah itu yang kamu cuba nak tunjukkan kepada rakyat? Suruh Anwar itu saman ni dakwa nu kawan ni dakwa. Come on, itu satu dakwaan yang serius. Hang kena minta maaf. Tapi apa-apa itulah level ketua pembangkang sekarang. Timbalan Presiden Bersatu. Sepatutnya bukan hang lah, Hamzah. Suruh orang sebelah hang tu, Muhyiddin, Presiden, pengerusi PN jadi ketua pembangkang. Tak ada kelas lah, Hamzah, minta maaf lah. Baca teks, baca PDF. Tunggu respon daripada pihak kita menjawab dakwaan pelbagai oleh pimpinan-pimpinan pembangkang. Dan kita percaya banyak lagi selepas ini perbahasan daripada ahli-ahli parlimen, PN dan juga pembangkang ini akan seperti biasa merendah-rendahkan, mempelekehkan segala macam usaha kepimpinan PMX kita. Lantaklah rakyat percaya, rakyat jauh lebih yakin dengan pimpinan Anwar Ibrahim
daripada kepimpinan hampa. Tak ada siapa pun yang setara selayak untuk memimpin negara pada masa ini. Jangan duk haraplah kamu bijak ataupun layak nak memimpin negara kita. Sekian daripada saya untuk laporan Dewan Rakyat hari ini. Jangan lupa teruskan support HRC, sumbangan Super Chat, Super Sticker, Super Thanks. Saya sangat hargai. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Salam.